Ke sana ke sini? Sini. Ini tempat saya melepak ni kot. Jadi kafe ke? Dah, Sam. Duduk. Kakak. Ya, esok. Dia kasi tu kaki. Dia jam jus dah. Okey lah, harga macam harga ke mesti. Tak saya mesti rendah RM6. Ha? Jadi tempat tu ada kawasan duduk sebelah ni. Dia banyak duduk kat sini kan? Banyak perut. Okay. Saya lupa. Ha? Tupai. Mana? Tadi ada tanah bunyi apa? Ni tak? Pokok kaduk. Ambil. Makan dengan Besar tu geladi ni. Ni orang buat hiasan ni. Dia macam pokok gergasi. ni apa? Bird apa? Skybird. Skybird. Bahaya ni laluan ni kata tersadung. Flat out. Ni baru start satu dah Itu hari kita masuk-masuk dia bukan satu kan. Sebab dia petengah. Please be alert, mindful. Jom tak test. Saya sudah. Mau tu pegang. Ubud kan? Taklah. Saya panggil tu pokok nandi. Bawah dia ada jenis buah. Buah tu Biji. kalau kita makan Manis? Manis sangat. Minum air putih pun, air putih kat dia manis. Buah apa? Pokok kilo lah. Buah ya. Macam buah lah. Ha? Macam sejenis buah. Ni lah pokoknya. Biji dia ni. Oh betul lah tu.
kot. Ada buat macam apa, cahaya kasing maybank kan. Buat bersihkan sungai sekali. Oh. CSR. Dia bukan CSR. Tak boleh lah macam CSR. CSR dah buat dari tu. Orang Pandan. Kan? Pandan. Pandan yam. Ada ni. Yelah. Besar-besar. Oh itu ya. Ingatkan ni ha. Ada depan dekat sini. Dekat dalam pandai. Dia meninggi pokok ni. Dekat tanah kerja tu ada anak dua. Kat sekitar dia. Yang hana pun dah besar dah. Time tu lah dia tak nak ambil. Buat time tu dah tak nak buat bubur. Pada buat Tak agak-agak. petik lah ni untuk wangi. Ada agak-agak. Cepat. Ada agak-agak. Ada dekat mana. Ni apa? Cendawan. Jadi ahli kaji je. Kat mana lah nyanyi tu? Kena marah abang. Sayang abang. Adik, jom jom. Sudah kau. Dah landai. Dah landai dia tak? Mami. Tak tanya. Adik maki. Dah sampai. Hebatlah kamu. Yeay. Cik, dari cik. Kedai. Kedai. Kudu ni belakang kedai. Toilet lah. Ha? Kedai lah. Betul lagi. Dia pusing-pusing belakang kedai orang. Tak tahu kedai tadi. Sip-sip dalam hutan sini boleh? Boleh. Sekarang kita berada di Taman Tugu. Taman Tugu. Buat apa kita Taman Tugu ni? Tugu negara. Buat apa? Ni kalau ni panggil tak? Ni panggil jungle walk. Jungle walk. Apa? Satu lagi tu? Perkataan? Morning walk. Jungle trekking. Jungle trekking. Jungle tak jungle. Ni exit. Ha Ni Ini keluar. exit yang kita Ya. tu. Yang apa? Yang second parking kan? Parking belakang. Ni yang anak terus. Lepas tu saya jerit cepatan balik. Rajak. Oh, mana situ 7? Dia pusing-pusing rupanya dia satu sampai 7 sebelah-sebelah Betul dah sini. Anak tak tu. This is pokok kajuk. This is pokok keladi. And this is pokok pandan. Mana pandan? Tepi jalan ni dia tahu benih Aksanya. Ha? Aksa dia mendadak.
Nampak? Dia sebagai marking kot. Tak wangi ya? Ha, ni baru betul. Tak nak sini. Sini lah, Ellie jumpa tadi balik kan kot? Kan? Tapi ingat tau, kita keluar. Oil palm. Kena pokok sawit. Sebatang. Oh ada banyak. Berbatang-batang. Kita tanam je apa yang ada apa. Ini kan tempat saya ikan. Ni ada taging-taging ni mesti pokok yang bernilai. This one. Dearest, minor for you both have been found. Ni orang tu tanam sendiri ni. Orang tu Eden. Mira tidur. Okay. Setambun. Setambun. Sekejap saya Ketambun juga. nak siapkan mental. Aduh, jangan dulu patah tangga tu. Oh, ketambun juga. Siapkan mental je. Ada kerusi lah ni. Hmm? Ada kerusi. Ya. Siapkan mental je. Tengok tangga tu. Masing. Alamak. Kasut saya pun dah merekah. Alamak. Dah Apa? lama lagi tak pakai. Tak getah tak bawa. Tapak dia ke? Mau buka getah rambut je ikat ni. Getah tak bawa. Paruh ada. Belah mana? Belakang. Nampak kan? Ya Allah ni ke? Oh tu. Yang tapak bawah. Nampak bawah dah tu. Elok basah. Tangga kak. Aduh, itu petok pula. Dia ada pasir sikit tu. Terlipat ke? Yang penat-penat daki yang belakang rumah orang ya. Ini Lepas tu tempat gelak je laluan, tengok. laluan nak ke tu yang Taman Burung ni kan? Cik Aman tu. Ya ke? Katanya lah. Kita pergi situ je. Kok persiaran Sukan Selangor, Sultan Selangor apa tu? Mana? Tu ada tu bisa atas tu. Yang berjalan. Oh. Macam ni lah kot. Tingkat Putrajaya tu. Tak, tak. Dia tak ada simen. Dia tanah je. Oh, Yang tangga-tangga lah. Yang tanah tu dia... dia tanah lah. Tanah pun ada Bukan- macam batu-batu sikit. Oh. Tempat dia nak pijak. Ini mendaki lah street. Tak, sekarang saya nak tanya. Ni apa function dia ni? Duduk lah. Duduk
Depan tu tengok apa? Korang ada view lah. Kalau ada air best dekat sini lah. Tunggu hujan ada air tu. Ada palung air tu. Baik. Sekarang kita dekat city. Dekat CP 11 Taman Cebu. So kita santai-santai jap. Ambil angin jap. Ni memang berangin tu ni. Bukannya senang nak main buai ni. Kalau dekat playground malu. Okey, dah. Dah, jom. Let's go. Second try trail ni macam shortcut dia kan? Dia kot. Kita terus potong ke exit. Cepat merehatkan diri, Cantik pula ni sini. duduk dan makan-makan. Tak naik? Ada lagi satu platform tu kan, yang tinggi tu kan. Sini. Nah, Ni yang pasal tadi tu. Dah 12 yang cabut. tadi kanan, tadi kiri, ni kanan. Ni. Baik lah tu. Pasang. 考虑自己急呀。 Tak apa yang sebab selagi kita tak tercabut, kita tak tukar baru. 你们是当然，baby 这么没有活动，没事。 Tapak ni memang okey lah. Kalau cabut tu tak boleh 没有啊， malas. 你 Tak 你 geram. 的想法是 Tak 对 tahan 的， kan? boleh玩这个什么？ Kalau tepi tak apa boleh jahit. Tapak bawah tu. 如果同时间结束， Wah, ini hati-hati. Kita jalan tak rata ni. Tapak kasut rosak lah. 你可以选的话，你要直接写，对不对？ Kasut yang boleh kiri berapa kali saya pakai ni? Empat, ni kali keempat. Okey lah. Pertama kali pakai, lepas tu tak tahu simpan kat mana. Rupanya mak simpan, tak tahu kat mana. Lepas tu baru jumpa. Tu tak apa tu? Ambu. Ambu. Ha, ni dia terus potong nampak. Sok. Terus pergi 19. 19 ni. Dia macam apa? Kat IKEA tu, IKEA. Ha, tu. Shortcut terus potong tengah. Apa, saya tak ada. Turun bawah terus. Tak masuk showroom dia. Oh, tu yang tempat membeli tu. Ha. Gelas apa? Barang-barang dapur tu. Market hall dia. Air. Anak sungai. Wah, ada air terjun eh. Kecil ada air terjun. Ada ikan tak? Kalau ada ikan boleh dah camping tu. Ada ikan pun. Ada lah nak ikan macam tu. Ha, ni yang tu. Buluh juga tu. Ah. Dah tak rimbun sangat. Alah tak rimbun eh. Dia dah tak cantik kan. Dia dah banyak daun. Dia tak banyak daun kan. Kau tak dulu dia cantik macam tu. Dah gugut. Sini cantik sikit. Ambil lagi. Ambil lah. Haa. Baju tu turun kan? Kita tengok. Yeay. Dah cukupkan
keluar. Dia angkat tadi je. Telefon kot. Dari kelas sana mana? Ni tak ada. Mana? Terus tadi yang tepi tu kat luar. Sana Kau panggil ni? Ah. Memang dia tengah jalan tanam pokok. Nak ambil bawah tu lah. Tengah. Tak boleh. Dia tengah rekod. Citet. Muat je. Laluan yang tak betul. Jangan ikut. Dilarang meniru. Wih, kejut. Ada jambatan. Terbilis. Ni sungai yang tadi tu kan? Tu daripada air bukit ke air bukan air longkang? Dia tadi tengok cakap. Jumpa sebelum. Hai lah. Hai. Ya. Dia masuk celah ni ya. Ya lah, dah dalam potong. Dia tak perasan tepi ni laluan. Ni ada orang potong kan, nampak ni? Iyalah. Orang yang dah pergi 2-3 kali dia ingat lah kot. Pusing-pusing pun kat atas ni. Patah balik lah. Ha? Tadi kat atas tu jauh ada pusing eh. Lengkau-lengkau. Potong terus. Shortcut kan? Kat lah. Tempat. Ha? Coba. Ya. Nampak. 1 kilo dia potong. Dia tulis tu. Yang tu. Kat sini 70.75. Kalau ikut bawah 1 kilo. Lengkau-lengkau dah bawa. Saja 1 kilo. Ya, tapi dia dah lain-lain. Dia nampak jalan tu tak sama pun.
Thằng mày có cô bảo để cho em có chủ không đâu. Con trai mà. Thì có mình thấy đúng không? Má mua đi. 28. Oh, ada cabang. Sudah ada buai ya, buat ambil angin. Ya. Bukan tak baik, dia buat duduk. Kalau buai ni menyegarkan. Pergi sana. Tapi 30 ni bukan tempat kita masuk kan? Uish. Apa? Cacing. Besar gila kejap eh. Kita dah sampai CP1. Kita keluar lah buat ni. Balik ke Pangkajaran. Kembali ke Pangkajaran. Telah melalui 30 CP. Walaupun sikit perlu sikit. Tu yang dekat zigzag tadi pun skip juga. Ha, betul. Tahniah, anda berjaya. Tengok muka berjaya. Lagi tak ada. Wan, lagi tak ada. Nama eh? Orang ni? Apa boleh?